Bila kita cakap pasal SUV segmen C di Malaysia, memang banyaklah pilihan yang tersedia. Tapi bila Chery Tiggo 7 Pro dilancarkan secara rasmi, tiba-tiba semua mata tertumpu dekat dia. Bukan sekadar kerana harga yang kompetitif, tapi juga sebab teknologi dan ciri-ciri yang dibawakan memang jaranglah kita tengok dengan harga sebegini masa tu. Hari ni kita nak cerita panjang sikit. Kenapa Chery Tiggo 7 ni bukan sekadar another SUV, tapi betul-betul satu game changer dekat dalam pasaran Malaysia. Pertama sekali, bila masuk saja dekat dalam kabin Tiggo 7 Pro, satu perkara yang memang terus tangkap mata aku adalah paparan skrin digital yang besar. Bukan satu, tapi dua skrin yang digabung menjadi satu paparan lebar sepanjang 24.6 inci. Ini bukan gimmick ke apa tapi memang betul-betul ada guna dan berguna. Satu bahagian dia berfungsi sebagai cluster meter digital. Satu lagi adalah infotainment. Yang lagi menarik, dua-dua dia nampak moden gila, responsif and sokong Apple CarPlay and Android Auto secara wireless. Tak payah nak sabung kabel. Pengalaman guna sistem memang lancar and nampak macam ada SUV yang lagi mahal lah. And bila cakap pasal wireless teknologi, satu lagi benda yang buatkan Tiggo 7 Pro menonjol adalah pengecas telefon wireless 50 watt yang datang sekali dengan sistem penyejukan aktif. Kebanyakan penyecas tanpa wayar wireless charging di dalam 15 kW ataupun lagi kurang lah. Tapi dalam Tiggo 7 Pro, pengecas dia 3 kali ganda lagi laju, jadi dia tak panas lah sangat masa cas. Ini salah satu ciri yang biasanya hanya ditawarkan pada model premium. So sambil memandu, mestilah kita nak dengar muzik. And dekat sini jugalah Chery dia tak kedekut lah. SUV ni datang dengan sistem audio premium Sony, lengkap dengan 8 speaker. Kualiti bunyi padu, sama ada dengar lagu balada masa hujan ataupun EDM masa cruising dekat highway. Sistem audio ni dia memang deliver lah bass mantap, vocal jelas. Keseluruhan semua pengalaman mendengar ni dengan radio, dengan sound apa pun memang kita selesa lah untuk kita duduk lama-lama dekat dalam kereta ni. Namun semua teknologi ni dia takkan lengkap lah tanpa satu aspek penting, safety. Tiggo 7 Pro dia tak main-main lah bila datang dengan bab-bab ni. Dia lengkap dengan advanced driver assistance system, ADAS tu 2.5. Dia combine 16 safety function yang aktif. So dalam tu dia ada automatic emergency braking, lane keep assist, lane keep warning, and then adaptive cruise control, macam-macam lagi lah. So setiap satu fungsi ni dia bukan untuk buat cantik ya dalam kertas, tapi memang betul-betul boleh pakai masa kita drive untuk elakkan kemalangan, benda-benda macam tu. So dalam keadaan sesak pun boleh pakai juga, even memandu jauh. Saya sendiri pun bila saya drive ni, saya tak ada pakai sangat, tapi benda tu ada. Yang satu lagi buatkan orang happy lah masa parking, kamera 540 darjah, bukan sekadar 360 tapi 540. Maksud dia, selain daripada sekeliling kereta daripada atas, sistem ni ditunjuk jugalah dekat pandangan bawah kereta, berguna untuk elak bonggol ataupun lubang yang masuk dekat kawasan jemput tu lah. So bila kamera ni aktif, rasa macam ada mata tambahan lah dekat luar badan dia sendiri. Memang membantu gila. So untuk pemandu yang selalu parking dekat tempat sempit macam dalam shopping mall, kereta ni memang membantu lah. Walaupun ini adalah sebuah kereta yang relatively big, sebab dia lah sebuah SUV MPV macam tu. So duduk dekat dalam Tiggo 7 Pro memang selesa lah, sebab tempat duduk depan bukan sahaja boleh laras elektrik, tapi juga ada pengudaraan. Tapi itulah, dia macam yang aku jumpa dekat sini, aircon tak ada, heater sajalah. Manakala tempat duduk penumpang boleh laras 4 arah yang ni. So sekali duduk tu nak bangun tu mikir sikit lah, sebab kadang dia biar duduk selesa jugalah. And kalau rasa macam spaceship sikit, 7 Pro dia ada ambient light 64 warna, boleh tukar ikut mood lah. Nak warna biru pun boleh, merah pun boleh, semua boleh. Memang dia adalah hiasan yang baik, tapi dalam masa yang sama dia tambah lagi rasa premium dekat dalam kabin. So itulah dia. So bila malam, kereta ni dia punya lampu tu akan reveal dengan lebih terang lagi. Dia just nice lah. Dia bukan exactly like siang pun boleh nampak, tak adalah macam tu, tapi ada lah. Kalau kita nak bawa kereta dengan ramai penumpang, keluarga ke,
ke, family ke. So kita perlukan ruang kaki yang selesa lah. Tiggo 7 Pro memang tak ada masalah pasal benda ni. So Tiggo 7 Pro tak ada masalah dalam ni. Ruang dalaman dia memang luas gila. And untuk yang suka travel jauh, ruang boot belakang memang praktikal dengan kapasiti yang asas tu 475 liter. Dan bila kita lipat je kerusi belakang boleh cecah 1672 liter. Nak bawa stroller boleh, nak bawa bag golf boleh, tak ada hal. Nak pindah rumah yang kecil-kecilan pun boleh, kemah pun boleh. Dan jangan lupa panoramic sunroof. Ini antara ciri yang biasanya ada pada SUV harga yang jauh lebih mahal lah. Tapi dekat dalam Tiggo 7 Pro dah datang lah standard. Moga je menutup ni dia memang akan cahaya akan masuk dengan banyak lah macam saya buat sekarang ni. Obviously terus rasa mewah lah. Anak-anak pun suka sebab boleh tengok langit atas jalan. Kalau memandu waktu sejuk tepi pantai, pengalaman tu jadi 5 kali ganda lah, lagi shock. Apa yang best, semua ciri-ciri menarik ni datang dengan sokongan jaminan yang meyakinkan lah. Dia ada confident lah kat situ. Chery Malaysia, dia bagi warranty 7 tahun ataupun 150,000 km mana-mana yang sampai dulu. Bukan tu je, 5 tahun servis percuma daripada segi upah kerja, and 7 tahun khidmat towing percuma. Maksudnya kalau tiba-tiba tayar pancit ke buat hal berjalan tak payah panik, panggil towing tak payah bayar. Ini langkah yang bagus lah untuk Chery sebab dia bagi confidence tinggi dekat customer. And memang aku tahu customer-customer yang beli kereta Chery ni banyak sebab benda macam tu lah, sebab dia ada confidence kat situ. So, bulan dia Chery Tiggo 7 ni bukan sekadar nak tarik perhatian dengan reka bentuk moden ke harga menarik saja. Dia memang datang dengan satu set lah. Teknologi pun ada, keselamatan pun ada, keselesaan pun ada, yang biasa kita jumpa dekat dalam SUV premium. Semua ciri yang kita cerita tadi, daripada skrin besar, fast charging, Sony audio, 545 degree camera, sampailah heating seat and panoramic sunroof. Semua direka untuk satu tujuan, untuk jadikan experience memandu bukan sekadar driving rutin sajalah. Bukan rutin harian, tapi boleh drive seharian. And to some people memang boleh bangga lah dengan kereta ni sebab dia ada sedikit sentimental value. Mungkin ada yang tahu Chery. Dalam sebuah kereta memang kita selalu lebih daripada sekadar enjin dan 4 tayar lah. Kita nak selamat, kita nak selesa dengan teknologi lagi. So Tiggo 7 Pro, apa yang aku nampak, dia ada sampai kan semua ni kat dalam satu package yang lengkap. And harga yang memang masuk akal lah pada aku. Dan kalau tu tak cukup yakin, kau kena drive sendiri lah. Sebab kadang-kadang apa yang kita rasa bila kita pegang steering lagi kuat lah daripada 1000 kata-kata. Itu apa yang aku rasa lah. So itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Airy Lavia Perfume untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Dah nak sampai office. Bye-bye.